Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fahna binti Rosalim akan membentangkan laporan pengalaman awal di sekolah. Saya menjalani latihan ini di SMK Kejohari di bawah bimbingan Cikgu Marzini binti Haya dan penyeliaan Dr. Syamsuddin bin Othman. Pertama sekali ialah sejarah sekolah SMK Kejohari. Sekolah ini bermula sebagai kelas aliran Melayu di Sekolah Menengah Ibrahim. Pada tahun 1963, SMK Kejohari mula dibuka di bangunan 2 tingkat dan berlaku pemindahan sepenuhnya 400 orang pelajar dari tingkatan 1 hingga 5 serta 21 orang guru pada tahun 1964. Pada tahun 1965, sekolah ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Encik Kejohari, Menteri Pelajaran pada ketika itu, dan nama sekolah ditukar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Petani kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Kejohari. Pada tahun 1971, berlaku pertambahan kelas dan pelajar meningkat dan tingkatan 6 sastra mula diperkenalkan. Pada tahun 1973, tingkatan 6 sains pula diperkenalkan dan sekolah ini mula beroperasi dalam satu sesi persekolahan sahaja pada tahun 2003. Visi sekolah ini ialah Sekolah Unggul Penjana Gemilang Terbilang. Manakala misi pula melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Logo sekolah ini mempunyai maknanya tersendiri iaitu merah melambangkan semangat wajah, kuning melambangkan negeri Kedah Darul Aman di bawah naungan Kesultanan, putih melambangkan kesucian, keris melambangkan perjuangan, pelita bermaksud ilmu pelita hidup, tinggikan mutu bermaksud tinggikan mutu pelajar. Lokasi sekolah ini terletak di Jalan Pekalan Sungai Petani Kedah, dikelilingi kedai runcit, kedai makan dan kedai buku, berhadapan dengan Masjid Abdul Rahman dan berhampiran dengan Pos Laju Malaysia. Manakala di belakang sekolah terdapat Majlis Pembandaran Sungai Petani. Sekolah ini mempunyai pelbagai infrastruktur, antaranya ialah koperasi sekolah, bilik pengawal sekolah, bilik galeri sejarah, perpustakaan sekolah, pusat konseling sekolah, kantin sekolah dan sebagainya. Ini ialah gambar persekitaran sekolah yang sempat saya ambil selama 2 minggu berada di sekolah tersebut. Pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Saya tidak berpeluang mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas kerana sepanjang 2 minggu tersebut merupakan minggu peperiksaan. Tetapi saya berpeluang untuk menemani guru pembimbing saya semasa beliau menjalankan tugas mengawas peperiksaan. Kekuatan dan kelemahan yang dapat saya lihat semasa sesi peperiksaan dijalankan adalah dari segi kekuatan ialah guru saya memastikan suasana peperiksaan berjalan dengan lancar serta teratur. Beliau juga teliti dalam pengurusan kertas soalan iaitu memastikan semua prosedur peperiksaan dipatuhi. Manakala kelemahan ialah dari segi pengurusan masa sebelum peperiksaan bermula sedikit terganggu akibat kelewatan dalam pengagihan kertas soalan. Terdapat juga beberapa murid yang tidak fokus semasa menjawab soalan peperiksaan berkemungkinan kerana mereka tidak membuat persediaan awal sebelum menghadapi peperiksaan. Saya mempunyai inisiatif dengan bertanya kepada guru pembimbing saya mengenai proses pembelajaran dan pemudahcaraan di bilik darjah iaitu ABM dan BBM yang beliau sering gunakan ialah buku latihan, papan putih, bahan vision yang menarik dan buku teks bahasa Melayu. Amalan pedagogi, beliau sering menggunakan amalan pedagogi berpusatkan murid iaitu menggalakkan murid melontarkan pelbagai idea dan guru sebagai pembimbing kepada murid. Manakala rancangan pengajaran harian, beliau mengatakan bahawa rancangan pengajaran harian mestilah lengkap dan mempunyai SK dan SP yang jelas. Dan yang terakhir sekali ialah pelaksanaan kebat. Guru pembimbing saya sering menggunakan teknik penyoalan aras tinggi kepada pelajar untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kritis. Kesediaan diri saya sebagai bakal guru di sekolah kelak ialah saya perlu menguasai dan memahami DSKP sebagai panduan utama pengajaran, mengamalkan pedagogi berpusatkan murid untuk memberi ruang idea dan pandangan mereka masing-masing. Saya juga perlu menerapkan soalan kebat bagi merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid dan mempersiapkan diri dengan sikap, kemahiran dan teknik pengajaran yang berkesan sebagai bakal guru. Terdapat beberapa budaya sekolah yang sering digunakan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Kejohari, antaranya nilai teras sekolah, program kerohanian, bacaan surah Al-As selepas tamat PDPC, budaya 5S, sekolah selamat dan perhimpunan pagi.
Budaya kerja yang sering digunakan oleh sekolah ini ialah kerja berpasukan dan sikap keterbukaan dan rasionalisasi. Kerja berpasukan iaitu guru dan staf bekerjasama dalam pelaksanaan program seperti gotong royong, majlis rasmi dan aktiviti kurikulum supaya tugasan berjalan lancar. Kerja berpasukan mencerminkan semangat kerjasama, perpaduan dan komitmen bersama dalam mencapai matlamat organisasi. Manakala sikap keterbukaan dan rasionalisasi dilakukan melalui mesyuarat dan sesi refleksi di mana guru bebas memberi pandangan, menerima teguran serta menilai semula tindakan bagi meningkatkan keberkesanan kerja. Hal ini menunjukkan bahawa warga sekolah bersedia menerima pandangan, teguran dan idea baru dengan hati terbuka serta menilai sesuatu isu secara logik dan berlandaskan bukti dan bukan emosi. Refleksi budaya sekolah dan budaya kerja. Dari segi kekuatan membentuk pelajar berdisiplin, beradab dan berakhlak melalui amalan kerohanian dan nilai murni. Menggalakkan suasana sekolah yang harmoni melalui amalan 5S serta hubungan baik antara guru dan murid serta memupuk semangat cinta sekolah dan tanggungjawab melalui perhimpunan pagi serta aktiviti bersama. Dari segi kelemahan pula, terdapat pelajar yang tidak konsisten mengamalkan budaya tersebut dan kurang pemantauan berterusan terhadap pelaksanaan budaya menyebabkan ada amalan tidak dijalankan secara konsisten. Penerapan di sekolah, budaya sekolah diterapkan melalui bacaan Yasin, Surah Al-As, amalan 5S serta pematuhan kepada nilai teras seperti integriti, disiplin dan kecemerlangan dalam setiap aktiviti sekolah. Program seperti sekolah selamat, perhimpunan pagi dan aktiviti kurikulum dijalankan bagi memupuk semangat berdisiplin, menghormati guru serta membentuk pelajar yang berakhlak dan bertanggungjawab serta guru, pelajar dan staf saling berinteraksi secara sopan, menghormati dan bekerjasama dalam pelbagai program. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesionalisme keguruan. Kepentingannya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, berdisiplin dan harmoni. Hal ini juga dapat membentuk imej sekolah yang unggul serta melahirkan murid yang berakhlak dan berilmu. Bukan itu sahaja, ia dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan komitmen guru terhadap tugas serta mampu meningkatkan kecekapan organisasi sekolah secara keseluruhan. Cadangan penambahbaikan. Yang pertama, budaya sekolah iaitu amalan 5S, bacaan Yasin dan bacaan Surah Al-As dilaksanakan secara konsisten, program kerohanian dan keselamatan wujud hasil kerjasama dengan PDRM. Cadangan penambahbaikan yang dapat saya kongsikan dari segi budaya sekolah ialah pihak sekolah perlu menjalankan kempen kesedaran 5S secara berkala dan menjalani simulasi keselamatan bersama PDRM serta selitkan tazkirah ringkas selepas bacaan Yasin. Manakala dari segi budaya kerja iaitu guru menunjukkan semangat berpasukan dan komunikasi terbuka serta suasana kerja harmoni. Cadangan penambahbaikan yang dapat saya kongsikan dari segi budaya kerja ialah pihak sekolah perlu menggunakan jadual digital untuk agihan kerja kepada guru-guru dan melaksanakan kempen komunikasi secara berkesan serta melaksanakan aktiviti pembatukan pasukan. Cadangan program sulam yang saya dapat kongsikan ialah pihak sekolah perlu melaksanakan kerjasama antara SMK Kejohari, SMK Cik Tom dan SMK Bakar Arang. Yang pertama sekali, pihak sekolah perlu melaksanakan forum bahasa dan budaya daerah iaitu dengan mewakilkan pelajar dari ketiga-tiga sekolah untuk membincangkan kepentingan bahasa Melayu dalam dunia moden dan cara mengekalkan kesatuan bahasa bersama ahli komuniti tempatan. Yang kedua, pertandingan mural bahasa jiwa bangsa iaitu setiap sekolah perlu menghantar wakil untuk melukis mural bertemakan bahasa Melayu di kawasan tumpuan komuniti. Yang ketiga, kempen bahasa indah, minda cergas. Pelajar perlu menjalankan kempen kesedaran melalui edaran, risalah dan media sosial bagi menggalakkan penggunaan bahasa yang sopan di sekolah dan dalam komuniti. Yang terakhir sekali ialah pertandingan video pendek Bahasaku Jiwaku iaitu setiap sekolah menghasilkan video kreatif berdurasi 5 minit yang memaparkan mesej cintakan bahasa Melayu dan dipertontonkan kepada warga sekolah serta komuniti. Rumusan daripada pengalaman awal saya di sekolah ialah POS memberi pandangan yang luas mengenai profesionalisme keguruan
PAS juga memberi saya pengalaman sebagai bakal guru sebelum menuju kejayaan sebenar perguruan. Melalui pengalaman ini, saya memahami kepentingan nilai, amanah, dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang guru. Nilai-nilai ini bukan sahaja penting dalam memastikan proses pengajaran berjalan dengan baik, tetapi juga membantu saya membentuk sikap positif dan rasa tanggungjawab terhadap profesion perguruan. Selain itu, pengalaman yang saya perolehi melalui PAS juga membuka mata saya tentang realiti sebenar dunia pendidikan, di mana seorang guru bukan sahaja mengajar tetapi juga pembimbing dan contoh teladan kepada pelajar. Kesimpulannya, PAS telah menjadi satu pengalaman yang sangat bermakna dan menjadi langkah awal untuk saya mempersiapkan diri sebagai seorang pendidik yang beretika dan profesional pada masa akan datang. Itu sahaja pembentangan saya mengenai pengalaman awal di sekolah. Sekian, terima kasih.